Another vlog Krabi. So hari ni nak pergi island hopping, naik longtail boat. So husband plan mini celebration dengan piknik dekat tepi pantai dekat Poda Island. Escape Krabi ni Muslim friendly tau. Dia orang Islam owner dia. So kat sini longtail boat ni macam kapal nelayan lama. Dia lain sikit dengan tempat yang kat speedboat. Speedboat tu kat belah sana. So datang sini pakailah kasut yang bersesuaian. Literally ni jetty tempat longtail boat dengan speedboat yang nak pergi island hopping tu tau. So dia tak ada jetty, dia literally macam tempat parking boat je. Better korang pakai seluar yang ada swimming pant kat dalam atau legging lah untuk perempuan. Kalau pakai skirt kan nak OOTD semua. So inilah longtail boat dia. Kat depan tu ada tempat ambil gambar. Nanti boleh macam OOTD kat situ. Masa tempat seat sini, makanan. So ada life jacket. So tour guide akan explain kat kita lah pulau apa yang kita akan pergi, nak ambil gambar dekat mana. Kalau korang ada macam request apa-apa ke, boleh bagi tahu dia time ni. Actually kan, aku tak expect pula boat macam ni dia laju. So macam masa naik ni macam terkejut juga ya. Dia terpacak naik kat depan tu sebab dia laju tau. Rupanya dia laju. And seronok lah, seronok naik. Dia tak panas, dia berangin, sedap best. Nampak tak Ayu? Mata dia dah kuyu dah. So memang ni waktu-waktunya lah untuk kita tidurkan dia. Senang tak kalau bawa baby naik boat macam ni. Sebab dia berombak kan. So dia rasa macam kena buai tu. Tepuk-tepuk sikit dah tidur. So Ayu is the only one yang kecundang lah atas boat ni. Dia tidur dulu. Better sebab nanti kejap lagi nak main air. So kita kena bagi dia penuh energi ya. Kena tidur puas-puas. So beautiful. Tengok tu dia punya batu punya formation. Lepas tu sister tengah set up. And look at the magnificent view. My god. Ni apa, gua ke? Wow. Bila kat tour guide tu dah set up, kita bergambar lah dulu. Tukang ambil gambarnya pun tour guide tadi tu. Senang. Cantik. Okay, ni pula Tap Island. Pulau yang ada macam pasir putih panjang yang boleh jalan kaki tau. So ini air pasang. Pasir putihnya dah di cover dengan air laut lah. Tapi nampak tak cantik, jernih je gitu je. So boleh jalan antara pulau sana ke pulau sana. Lepas tu boat dekat tengah-tengah ni lah. Sebab tu nampak ramai orang. Sebab dia orang baru turun daripada boat. Woohoo, let's go. Nampak tak air dia? Clear gila, jernih. Lepas tu cetek je kat sini. So budak-budak boleh main lah. Ini memang tempat tu orang basah. So ya. Ke sana. Baik aja, dia baik aja. Dia sayang. Dia semua belakang. Excited tau Anggun dapat tengok ikan live depan mata macam ni, berenang sama-sama. Walaupun coral dia tak adalah secantik kat tempat lain, tapi experience ni lepas tu dapat berenang, air cantik, clear macam ni, worth it lah, worth every penny. Ingat saya yang tanya pada lebih cantik. Tangkap nanti dia gigit ke? Tak, dia tak gigit. Dia tak ada gigi pun. Sini memang tempat snorkeling, cuma dia punya karang tak adalah secantik karang-karang yang dekat Pulau Perhentian ke, Mabul ke. Yang ni just biasa je lah, tapi memang biru jernih. Aku tak pandai sangat snorkeling, so tengok air angin. Okay, jadilah. Kenapa action kat sana? Ikan apa? Kat sana. Ya, okay. Tahan nafas tau, jangan minum pula. Yo, Anggun, dia tengok ikan. Kau nak? Ya. Kau nak? Okay, nak. Selam lagi, tengok. Ada ikan. Nampak ikan. Kita dah sampai kat Poda Island. And this is the most viral island ever kat Krabi. Sebab apa? Tada! Very biru
Fairy biru. Itulah anggun. Oh, cantik. Biru gila. Betul ke? Look at that. How blue and transparent the water is. Oh my goodness. Cantik. Di dalam aku tahu, dalam ni memang aku tak jengkek, aku tak band pun. Dia memang happy. And sekarang diorang tengah team pula. Team Escape tengah set up kan piknik tau. So saya mandi dulu sebab saya suka laut. Yang lain semua tak suka laut. Tapi kita angkut juga pergi laut. Bestnya cantik saya Poda Island ni. Tengah set up kan piknik untuk kita orang. Adik tengah tidur kat sini. Ada 2 tempat piknik. Dia dapat kontak orang yang buat tu lah. Cuma kalau tak okey kita tahu. See that beautiful setup dengan background dia laut biru macam tu. Allah, memang this is the best birthday gift ever lah from my husband. Thank you. So kita akan celebrate birthday, makan-makan santai je kat sini dulu. And semua makanan ni halal tau sebab owner Escape Krabi ni orang Muslim. So tak teragu-ragu lah. Dia ada menu-menu dia yang dia pilih. So kita boleh pilih menu. Ni seafood, pad thai, nasi goreng seafood, pad thai, bolognese, nasi goreng biasa. Dah habis jalan-jalan dekat 4 island ni. So kita orang pun balik ambil masa dalam 45 minit. Depends on kelajuan boat. Tapi sebab balik ni dia dah barai, kita orang semua dah penat. Dah start rasa mabuk-mabuk sikit. Tapi layan je lah kan ombak ni. Bukan selalu. Jumpa lagi next vlog. Itu pun kalau saya rajin edit.